Belajar Mandarin bersama Liz. Kosakata Mandarin hari ini kita nak memperkenalkan pada saudara-saudari ialah perkataan ini dipanggilnya hao, he, au, hao, hao, hao. Hao membawa maksud salam ataupun bagus ataupun baik. Ia terdiri daripada dua bahagian. Sebelah kiri maksudnya ini adalah seorang perempuan yang sedang melutut. Seorang perempuan yang melutut, dan sebelah kanan ini maksudnya adalah anak, dan anak ini biasanya rujuk kepada anak lelaki. Ini kan dia sebenarnya dalam masa kuno dia punya corak begini, satu bulat, kemudian begini macam tangan sebelah kiri kanan dan juga badannya. Kalau Liz di sini cuba lukis untuk memudahkan ingatan saudara-saudari, iaitu seorang budak lelaki, ya, seorang budak lelaki. Dan kalau satu keluarga ada anak-anak, kiranya ada anak perempuan dan juga ada anak lelaki, kita akan kata, wah, bagusnya. Jadi dalam kosakata bahasa Mandarin, iaitu hao ini membawa maksud bagus juga. Ada perempuan, ada lelaki. Hao. Sampailah masa bagi kita cuba belajar menulis kosakata ini, hao. Tulisan Cina memang ada sistemnya dan kita bukan simply melukis tetapi menulis, ya. Strok ini adalah cantum, ya. Okey, dari kiri kita belajar perkataan perempuan ini dulu, ya. Ni, ya. Sebelah kiri, kemudian condong ke kanan. Kemudian strok yang kedua adalah begitu. Condong ke kiri. Dan kemudian satu garis melintang untuk tutup hingga ke sini. Maksud ini adalah perempuan, ya, perempuan. Dan kemudian di sebelah kanan pula adalah anak. Anak di sini biasanya maksud lelaki, ya. Sebelah kanan kemudian condong ke kiri, ya. Kemudian strok terus ke bawah dan kemudian kita ada lengkuk sikit, ya. Kemudian kita buat satu garis begini. Dia rupanya beginilah dulu kuno, masa kuno mereka di gua, mereka akan lukis di di batu-batu adalah begini, ya. Maksudnya anak atau lelaki. Ini adalah kepala, tangan ke kiri, tangan ke kanan, inilah badan. Dan kalau dalam satu keluarga ada anak perempuan, ada anak lelaki, kita kata wah, bagusnya. Jadi dalam tulisan ini ataupun kosakata Mandarin ini dia membawa maksud bagus. Dia juga digunakan bila kita nak bersalam dengan orang lain, salam ni hao. Dan juga membawa maksud, okey, boleh, saya boleh bantu. Hao, boleh. Begitulah belajar Mandarin bersama Liz untuk kali ini secara ringkas, mudah dan berguna.